Saya Tengku Izzati, pensyarah peradangan daripada Kolej Fikrah. So hari ini saya bawa pelajar daripada Diploma Teknologi Pertanian dan Diploma Pengurusan Pasukan Tuai untuk belajar tentang penanaman nanas di ladang Pak Din. Di Pak Din, hasil nanas Pak Din sedap. Terima kasih Pak Din. Okey, sama. Okey, terima kasih sudi datang Kebun Pak Din ya. Assalamualaikum, selamat pagi ya. Akan terima kasih ya kerana sudi datang ke Kebun Pak Din lah ya. Puan Izzati ya. Daripada Kolej Fikrah Kampung Gajah Produk-produk yang Pak Din tanam yang memang customer dia ramai. Ya. Jadi hari ini ya. Jadi mesti ada minat, insya-Allah. Bukan anak benih ni tu, anak benih tu ada yang tak sekata besar kecil, kita kena yang kecil kena semai lain lah. Yang besar boleh kita direct tu ke ada 3 garisan, tapi jarak antara ini mesti 2 kaki ataupun kurang sikit 16 inci. Yang ini bawah 4 kaki, atas 3 kaki. Standard roto tu dia ada bucket yang membentuk batas. Okey, segenggam macam ni biasanya Pak Din akan tabur macam ni. Okey, cukup. Pak Din ni untuk 1100 pokok biasa Pak Din guna 50 kilo terus tutup. Ya. Ini untuk kemanisan buah ya. Yang ini untuk beratkan buah high care. Kami daripada Fakulti Peladangan dan Agroteknologi Kolej Fikrah ingin mengucapkan Pak Din.